tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah sesekali segala harta kekayaan yang kamu miliki serta anak keluarga yang kamu cintai melalai dan melekakan kamu daripada terus mengingati Allah. Sesiapa yang berbuat sedemikian sesungguhnya dia tergolong dalam orang-orang yang sangat rugi di hari akhirat nanti, wal-iyazubillah. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, syukur kita dipilih oleh Allah supaya sentiasa mengingati Allah, hadir menunaikan tanggungjawab. Kita sebagai seorang hamba memang dituntut untuk tunduk patuh kepada segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Semoga insya-Allah kita mampu lakukan, kita buat yang terbaik semampu yang boleh kita lakukan insya-Allah. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah di atas keamanan dalam negara kita. Kita hidup dalam aman, damai, alhamdulillah, yang mana kita ketahui pada ketika ini saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza masih lagi bergolak, walaupun berita dunia telah mengatakan ada gencatan senjata, perjanjian gencatan senjata telah dimeterai, tetapi realiti apa yang terjadi pada ketika ini seperti yang Allah ingatkan kepada kita, bangsa Zionis ataupun bangsa Yahudi ini memang bangsa yang tak boleh dipegang janjinya, memang tak boleh dipercayai dengan kata-katanya. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kita disajikan dengan sirah, sejarah-sejarah bagaimana mereka mengkhianati setiap kali perjanjian dimeterai, mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut, sehingga Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-100, Allah ingatkan kepada kita, awakullama ahadu ahdan nabaza fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Ketahuilah mereka ini setiap kali buat perjanjian dan perjanjian pasti akan ada satu kumpulan di kalangan mereka yang mengkhianati perjanjian tersebut. Kumpulan Yahudi ini Allah ingatkan kepada pasti akan mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Bal aksaruhum la yu'minun. Ketahuilah sesungguhnya ramai di kalangan mereka, kebanyakan mereka tidak beriman pun dengan Allah, mereka tidak menyembah Allah, tidak beriman pun dengan Allah. Itulah apa yang ada dan kita lihat pada ketika ini, walaupun ada perjanjian tetapi setelah perjanjian dimeterai masih lagi ada serangan. Sudah 100 lebih nyawa yang terkorban setelah daripada perjanjian dimeterai. Terbaru hari ini 15 lagi korban, dan dia gunakan pelbagai alasan, mencipta alasan yang mengatakan itu bukan salah mereka, itu berpunca daripada pihak lawan, sedangkan mereka yang menyerang menggunakan pelbagai alasan untuk menghalalkan apa yang mereka lakukan, wal-iyazubillah. Dan para alim ulama pada ketika ini mengingatkan kepada kita ada perkara yang sangat besar dan sangat kita risau akan terjadi, iaitu ancaman terhadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa pada ketika ini sangat terancam. Setelah gencatan senjata, kita lihat kumpulan Zionis laknatullah ini cuba menguasai tebing barat pula. Dia merampas tanah yang ada di tebing barat dan dicuba menguasai tebing barat. Dan paling merisaukan kita pada ketika ini, sehingga kan akhbar yang keluar daripada bumi Palestin dan ulama di seluruh dunia pun, hatta fatwa dikeluarkan baru ni, mufti wilayah kita juga menganjurkan solat sunat hajat di seluruh negara, mendoakan keselamatan Masjidil Aqsa. Sebab Masjidil Aqsa, untuk pengetahuan, di bawah Masjidil Aqsa telah digali sebesar-besarnya lubang yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Tunggu masa sahaja Masjidil Aqsa jatuh roboh di dalam lubang tersebut, habis tak ada dah kesan yang mana bumi Palestin pernah dimiliki oleh umat Islam. Habis Masjidil Aqsa, habislah bukti sebenar yang bumi Palestin dimiliki oleh umat Islam satu ketika. 1000 tahun duduk di bawah tangan umat Islam. Jadi sebab itu kita perlu lakukan sesuatu dan buatlah semampu yang boleh kita lakukan. Dan ada saudara-saudara kita yang berlayar, cuba masuk bawa bantuan melalui laut, walaupun tak sampai bantuan tersebut, tetapi mereka telah berusaha sehabis mungkin boleh mereka usahakan. Dan bulan 11 ini juga mungkin ada pelayaran lagi, ada flotila yang akan berlayar lagi bulan 11 ini. Kita mengharap pada Allah semoga semampu mereka lakukan, semoga mereka berjaya di dalam apa sahaja yang cuba mereka lakukan. Dan ingat, walaupun misi-misi bantuan ini gagal, tetapi usaha yang kita lakukan tak akan pernah gagal. Yang mana Nabi ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, Nabi ingatkan kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'minid dhaif. Nabi ingatkan kepada kita, seorang mukmin yang kuat,
kuat daripada segenap segi, daripada rohaninya, daripada jasmaninya, daripada kekuatan mental fizik, mental akal fikirannya, daripada kekuatan materialnya, daripada segenap segi. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Taala berbanding dengan orang mukmin yang dhaif. Nabi ingatkan kepada kita, orang mukmin yang kuat daripada mental, fizikal dan segala-galanya lebih dicintai oleh Allah Taala berbanding dengan orang mukmin yang lemah, yang tidak buat apa-apa dan tidak mampu buat apa-apa. Walaupun Nabi mengatakan wa fi kullin khair, walaupun kedua-duanya baik, sebab orang mukmin dia baik, dia pasti akan masuk ke dalam syurga, tetapi yang lebih Allah Taala cintai adalah yang kuat, yang boleh lakukan sesuatu. Dan Nabi ajarkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka, kamu lakukan semampu yang boleh kamu usahakan, kamu rancang segala perkara yang boleh kamu rancang, dan buat kaji segala apa benda yang mampu kamu lakukan, buat sepenuh hati kamu, wasta'in billah. Dan Nabi mengatakan, setelah habis perancangan yang kamu rancang dan kamu lakukan segala apa yang kamu lakukan, kemudian ista'in billah, minta bantuan kepada Allah Ta'ala, berserah kepada Allah Ta'ala. Setelah habis usaha daya upaya kita, baru berserah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita berserah sebelum ada usaha, sebelum kita rancang, sebelum kita buat sesuatu terus berserah. Itu bukan ajaran Islam. Nabi ajarkan kepada kita, buat dahulu semampu yang boleh kamu lakukan, kemudian berserah kepada Allah Ta'ala, wala ta'jiz. Dan Nabi ingatkan kepada kita, jangan kamu berasa gagal setelah kamu usaha sehabis mampu yang boleh kamu lakukan, tetapi kemudian sekiranya tidak berjaya, jangan kamu berputus asa, jangan kamu kecewa. Walaupun perkara tersebut tidak berjaya, tapi jangan pernah kamu kecewa, sebab segala usaha kamu telah ada dalam catatan Allah Ta'ala. Jadi kita sebut tadi, mampu semampu yang boleh kita lakukan. Pelayaran yang mereka lakukan, walaupun ada desas-desus mengatakan akhirnya tak berjaya pun, dan kita pun semua tahu ketika mereka berlayar, kita tahu dah pasti takkan sampai pun, tetapi itu sahaja peluang ruang yang ada mereka lakukan. Walaupun akhirnya bantuan itu dirampas, kapal mereka dirampas, tetapi Nabi ingatkan kepada kita, jangan pernah kamu merasa gagal, jangan pernah kamu berputus asa, jangan pernah kamu kecewa, kerana itulah yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan Nabi ingatkan kepada kita, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Dan jangan sesekali, Nabi kata, kamu sematkan dalam jiwa kamu setelah kamu lakukan sesuatu perkara dan kamu gagal dalam perkara tersebut, jangan kamu ungkapkan, kalaulah aku buat begini, pasti akan terjadi begini. Kalaulah aku tak buat gini, takkan jadi begini. Kalaulah. Nabi larang kita ungkapkan perkataan tersebut, sebab ia seakan kita berasa gagal ataupun kita rasa segala yang kita rancang pasti akan terjadi. Nabi ajar jangan sebut perkataan begitu. Walakin qul qaddarallahu ma syaa. Tetapi katakanlah, qaddarallahu ma syaa, Allah telah menetapkan segala-galanya. Takdir Allah Ta'ala mendahului segala-galanya. Kita dah usaha semampu yang boleh kita usahakan, kemudian apa yang terjadi itu adalah takdir Allah Ta'ala. Dan Nabi mengatakan, fa innal law taftahu amal syaitan. Kerana law, kita menyesal perkataan-perkataan law, kalaulah, Nabi ingatkan kita, dia akan membuka ruang kepada syaitan menyesatkan kita, sebab kita menyesal dengan apa yang kita lakukan dan kita merasa gagal dalam kehidupan kita. Nabi ingatkan kepada kita, itu akan membuka ruang, peluang kepada syaitan membisikkan kesesatan, sebab kamu rasa setiap yang kamu rancang pasti akan terjadi, setiap yang kamu usahakan pasti akan kamu miliki. Nabi ingatkan kepada kita, seakan-akan kita sudah lupa akan takdir Allah Ta'ala. Wal'iyazubillah. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi sebab itu kita usaha sehabis mampu yang boleh kita lakukan. Dan isu Palestin ini sudah berpuluh tahun, dan apa yang mampu kita lakukan kita dah usaha, dan paling tidak pun kita menadah tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, dan sudah berpuluh tahun kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi jangan pernah berputus asa. Tambahkan lagi doa kita. Nabi ingatkan, udu'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mohon doa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diterima oleh Allah Ta'ala.
fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin ghafil. Nabi ingatkan kepada kita, Allah tak akan terima doa yang terbit daripada hati yang lalai, yang leka. Doa begitu begini sahaja tanpa ada kesungguhan dalam permohonan doa kita, Allah tak akan terima doa kita. Dan Nabi ajar juga kepada kita antara cara-cara ataupun bagaimana kita hendak Allah Ta'ala terima doa kita. Di sana Nabi ajar cara kita berdoa. Boleh kita berdoa bertawasul dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, boleh kita bertawasul dengan amal soleh kita. Pernah Nabi cerita tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar, Nabi menceritakan, bainama salah satu nafarin yatamashawna akhazahumul matar. Suatu ketika ada 3 orang bersaudara mereka keluar pergi mencari nafkah dan pergi buat urusan mereka, dan tiba suatu ketika mereka terperangkap dalam hujan yang sangat lebat. Turun hujan yang sangat lebat. Akhirnya ketiga mereka cari tempat untuk berteduh dan bertemu gua. Ada satu gua dan muat untuk mereka bertiga berlindung di dalam gua tersebut. Mereka masuk ke dalam gua, dan ketika mereka duduk berteduh di dalam gua, tiba-tiba bergolek satu batu yang sangat besar. Nabi ceritakan kepada kita, batu itu jatuh betul-betul di permukaan gua, di pintu gua, menutup rapat pintu gua, sehingga kan tak ada udara boleh masuk ke dalam gua tersebut, sehingga kan cahaya pun tak mampu menembusi, tertutup gelap gelita, mereka terkepung di dalam gua tersebut. Akhirnya mereka berbincang bertiga, apakah yang perlu kita lakukan? Takkan nak tunggu ajal maut datang tanpa kita boleh buat sesuatu. Akhirnya salah seorang daripada mereka berkata, kita kena mohon kepada Allah Ta'ala, berdoa dan bertawasul dengan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Bangun seorang daripada mereka bertiga, mendadah tangan mohon doa kepada Allah. Allahumma innahu kana li syaikhan kabiran. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui aku ada ibu dan ayah yang telah berusia, yang telah uzur, yang tak mampu menguruskan diri mereka. Akulah yang menjaga, memelihara dan menguruskan kedua ibu bapaku. Aku bawa kedua ibu bapaku duduk di rumah, aku menjaga kedua ibu bapaku, dan aku juga memiliki anak dan isteri. Dan kau mengetahui wahai Allah, aku sebagai seorang pengembala, setiap hari aku akan pergi mengembala bawa haiwan-haiwan ternakan. Setelah aku kembali, aku akan memerah susu haiwan ternakanku, dan orang pertama sekali yang aku akan berikan, aku akan serahkan kepada kedua ibu bapaku. Ibu dan ayahku, aku akan serahkan susu tersebut. Setelah mereka puas minum susu daripada gembala, daripada binatang haiwan ternakan, baru aku akan serahkan kepada anak dan isteriku. Dan kemudian dia mendadah tangan, dia mohon doa. Dan ya Allah, kamu ketahui pernah satu ketika aku tersesat di dalam hutan, sehingga kan aku kembali ke rumah lewat malam, sehingga kan sampai di rumah aku dapati ibu dan ayahku telah tidur. Aku perah susu dan kemudian aku bawa susu itu hendak berikan kepada ibu dan ayahku, dan aku dapati ibu dan ayahku telah tidur pada ketika itu, dan aku tidak mahu mengganggu tidur ayahku. Aku tak mahu ganggu tidur ibu dan ayahku, dan aku biar mereka tidur lena. Aku bawa susu dan aku berdiri di sisi ibu dan ayahku, dan anakku menangis mahukan susu pada ketika itu. Anakku peluk kakiku menangis mahukan susu, tapi aku tidak berikan kepada anakku. Isteriku pun tidak aku berikan. Aku tunggu sehingga terbit fajar. Keesokan harinya terbit fajar, kedua ibu bapaku bangun, baru aku serahkan kepada ibu dan ayahku susu tersebut. Dan kemudian setelah ibu dan ayahku minum susu itu, barulah aku berikan kepada anak dan isteriku. Aku beri kepada anak dan isteriku minum, kemudian daripada ibu dan ayahku. Dan dia mohon doa kepada Allah, ya Allah, jika kamu ketahui apa yang aku lakukan itu adalah ikhlas semata-mata kerana-Mu, mencari keredaanmu, yang mana Nabi pernah ingatkan kepada kita, ridallah fi ridal walidain, keredaan Allah Ta'ala tersembunyi di dalam keredaan kedua ibu bapa. Sakhatullah fi sakhatil walidain, kemurkaan Allah Ta'ala juga tersembunyi di dalam kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi sebab itu hati-hati, kadang-kadang anak-anak muda sangat mudah mengungkapkan kata-kata perbuatan yang tak elok terhadap ibu bapa. Hati-hati, marah kedua ibu bapa, di balik marah kedua ibu bapa tersembunyi kemurkaan Allah Ta'ala, dan kasih sayangnya kedua ibu bapa tersembunyi ridha Allah Ta'ala. Dan dia mohon doa kepada Allah,
Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, takut akan kemurkaan-Mu, Ya Allah, selamatkanlah kami daripada terus terperangkap di dalam gua ini. Dan Nabi pun menceritakan kemudian batu itu bergolek sedikit. Setelah selesai doa orang yang pertama, batu itu bergolek sedikit dan ada ruang dapat cahaya masuk sedikit dan ada ruang udara dapat masuk sedikit, tapi ruang terlalu kecil. Dan kemudian bangun orang yang kedua dan dia menadah tangan mohon doa kepada Allah. Ya Allah, innahu kana li ibnatu am ahbabtuha ka'ashaddi ma yuhibbur rajul an-nisa. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui aku pernah mencintai seorang wanita. Wanita itu sepupu aku, anak kepada pakcik aku, dan aku tahu dia adalah, dan di mata aku wanita itu adalah yang terpaling cantik berbanding dengan wanita yang lain. Aku sangat mencintainya, cinta yang sangat dalam, dan pernah aku cuba meminang, cuba masuk melamarnya, tetapi dia tidak mahu, dia tolak lamaranku. Dan kemudian satu ketika aku tahu dia memerlukan kewangannya agak gawat, dan aku tahu dia memerlukan kewangan. Aku berusaha mencari duit sehingga aku dapat mengumpulkan 100 dinar, dan kemudian aku bawa 100 dinar itu bertemu dengan wanita tersebut. Aku tanya kepadanya, mahu tak kamu 100 dinar ini, tapi dengan satu syarat, kamu buat perkara yang tak elok bersama dengan aku. Akhirnya wanita itu setuju, sehinggalah dia berdoa, dia mengatakan, sehinggalah ya Allah kamu ketahui, hatta waqa'tu baina yadaiha, sehinggalah aku berada di antara kedua kakinya, tak ada siapa dah boleh menghalangku daripada melakukan perbuatan tersebut. Tetapi pada ketika itu wanita itu berkata, ya Abdullah, ittaqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Dia ungkapkan perkataan yang ringkas, tetapi perkataan itu tertusuk di dalam kalbuku. Akhirnya aku bangun, meninggalkan dia bersama dengan wang yang aku berikan kepadanya. Aku terus pergi bertaubat kepadamu. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan ini benar-benar ikhlas kerana takut akan azab kemurkaanmu, benar-benar mengharapkan keredaanmu, ya Allah, selamatkanlah kami daripada terus terperangkap di dalam gua ini. Nabi pun cerita kemudian batu itu bergolek sedikit, maka ruang lebih besar, udara yang lebih besar dapat masuk dan cahaya yang lebih banyak masuk ke dalam gua, tetapi masih lagi tak mampu untuk mereka keluar daripada gua tersebut. Kemudian bangunlah yang terakhir, lelaki terakhir, dan mohon doa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah memiliki beberapa orang pekerja untuk menguruskan ladang-ladang usahaku, dan kemudian aku membayar gaji mereka mengikut keperluan mereka. Aku bayar gaji mereka tanpa aku tinggalkan seorang pun daripada mereka, dan aku bayar semua keperluan mereka, aku uruskan semua keperluan mereka. Dan ya Allah, kamu ketahui di sana ada seorang pekerjaku yang mana dia tidak mahu mengambil upahnya, dan kemudian dia menghilangkan diri. Upahnya ada di tanganku, aku simpan upahnya. Dia menghilangkan diri bertahun-tahun, sehinggalah akhirnya duit yang ada di dalam tanganku aku gunakan untuk laburkan, untuk kembangkan lagi hartanya, dan aku beli binatang-binatang ternakan, sehinggalah setelah bertahun-tahun binatang ternakannya bagaikan bukit, dan ada ladang-ladang sawah, padi, gandum, ada hasil daripada duit gaji yang si fulan itu yang pergi menghilangkan diri. Setelah beberapa tahun dia datang kembali bertemu denganku dan bertanyakan kepadaku, wahai si fulan, aku inginkan segala hak aku, dan kemudian aku menyerahkan kepadanya seluruh hak miliknya, sebukit binatang ternakan semua aku serahkan kepadanya, ladang-ladang semua aku serahkan kepadanya, tanpa aku ambil sedikit pun daripada apa yang telah aku usahakan untuk daripada duit simpanan gajinya. Ya Allah, jika kamu ketahui segala apa yang aku lakukan itu semata-mata ikhlas mencari keredaanmu, takut akan kemurkaanmu, selamatkanlah kami daripada terus terperangkap di dalam gua ini. Kemudian Nabi menceritakan batu itu pun terus bergolek dan mereka selamat keluar daripada gua tersebut. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi sebab itu kita kata para alim ulama sepakat sepanjang zaman, ijma' para alim ulama mengatakan kita sebagai umat Islam dibenarkan untuk kita memohon doa dan bertawasul kepada segala amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan ataupun kita lakukan. Sebab itu para ulama mengatakan selain daripada kita berdoa untuk mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan di bumi Palestin, di bumi Gaza, dan mohon juga doa untuk hajat-hajat keperluan kita,
para alim ulama ingatkan kepada kita, boleh bertawasul dengan amalan-amal soleh kita. Boleh kita bertawasul, kita puasa Isnin dan Khamis. Kita puasa Isnin Khamis semata-mata tujuannya untuk kita nak hajat kita ditunaikan. Semoga Allah terima doa kita. Boleh kita qiyam di malam hari, solat sunat hajat, solat sunat tahajud, ataupun solat sunat witir, solat sunat yang kita lakukan, kita bertawasul dengan amalan itu. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala terima segala amal, segala yang kita lakukan. Sebab itulah Nabi ingatkan kepada kita, lakukan sehabis mampu yang boleh kamu lakukan, kemudian berserah kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya semata-mata kita berdoa tanpa kita buat usaha-usaha yang boleh kita lakukan. Jadi insyaAllah semoga Allah berikan kejayaan kepada mereka dan kepada kita juga di dunia dan di akhirat nanti insyaAllah. Baik, seterusnya saya nak sentuh sikit berkenaan dengan akhir-akhir zaman, berita-berita cerita tentang akhir zaman dan apa yang terjadi di bumi Palestin dan bumi Gaza pun banyak keterkaitannya dengan perkara yang terjadi di akhir zaman. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyentuhkan tentang perkara akhir zaman. Antaranya pernah Nabi mengatakan, Imran Baitul Maqdis Kharabul Madinah. Nabi pernah ingatkan kepada kita suatu ketika nanti yang mana Baitul Maqdis akan dibangunkan, Baitul Maqdis akan menjadi dimajukan Baitul Maqdis, dan pada ketika itu kamu akan lihat yang mana Madinah akan menghadapi kehancuran. Dan para alim ulama mengkaji dan para alim ulama mengatakan seakan-akan yang mana Baitul Maqdis akan dimajukan, tetapi dimajukan bukan oleh orang Islam tapi daripada bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan majukan Baitul Maqdis. Sebab itu kalau kita tengok plan yang ada pada ketika ini, plan perjanjian gencatan senjata, dia ada 20 kerangka yang cuba mereka lakukan. Antaranya ialah untuk membangunkan bumi Palestin, bumi Gaza, dan perkara tersebut Nabi ceritakan kemudian Madinah akan dihancurkan, kemudian akan ditakluk Konstantin, kemudian akan berlaku pertempuran demi pertempuran, dan kemudian akan keluar Imam Mahdi. Dan ciri-ciri tentang akhir zaman Nabi telah ceritakan kepada kita. Banyak kisah hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman dan para alim ulama telah merumuskan keseluruhannya. Ulama membahagikan kepada dua, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil lebih kurang 60 hingga 80 perkara yang akan terjadi. Tanda besar ada 10 sahaja tanda besar berkenaan dengan akan terjadinya hari kiamat. Dan para ulama yang mengkaji pada ketika ini telah mengatakan tanda kecil 60 hingga 80 itu telah terjadi keseluruhannya. Kalau kita kaji, telah terjadi keseluruhannya di zaman kita, dan tinggal lagi tanda besar sahaja yang masih belum terjadi. Dan Nabi ingatkan kepada kita, tanda besar terjadi, satu sahaja yang terjadi, akan berantai turun. Terjadi 10 lagi tanda yang lain, seperti tasbih yang putus dan berjatuh biji-biji daripada tasbih tersebut. Maksudnya akan berturut-turut terjadi 10 tanda besar tersebut. Jadi sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, di dalam kita mendapati akhir-akhir zaman apa yang perlu kita lakukan. Dan Nabi ingatkan kepada kita perkara yang paling besar sekali yang perlu kamu kuasai di akhir zaman, ketika zaman malapetaka, kehancuran segala macam terjadi. Nabi ingatkan kepada kita satu sahaja yang paling utama, kamu mesti kena ada ilmu yang mantap dalam diri kamu supaya kamu mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Sebab peristiwa akhir zaman berlaku kekacauan, sehingga kan Nabi mengatakan kaqita'al lail badiru bi'amal fitanan kaqita'al lail. Nabi sebut segeralah kamu di dalam melakukan amal soleh. Fitnah yang akan terjadi di akhir zaman bagaikan satu malam yang gelap gelita. Pagi hari kamu jumpa seorang itu mukmin, siang hari kamu jumpa dia kafir. Sebab fitnah yang sangat dahsyat, kamu teraba-raba di malam hari yang gelap gelita, tak kenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang batil. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, yang paling utama adalah ilmu mesti kena ada di dalam dada. Sebab ilmu ini kita telah nyatakan bagaikan lampu suluh dalam perjalanan kita. Sekurang-kurangnya jika ada ilmu, kita boleh menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan ilmu ini sangat penting sepanjang zaman, tetapi di akhir zaman lebih penting daripada sebelum-sebelumnya. Nabi pernah ingatkan kepada kita, inna min asyratis sa'ah an yazhabal ilmu wa yazharul jahal. Sesungguhnya di hari akhir-akhir nanti, antara tanda-tanda kiamat akan terjadi. Nabi mengatakan ilmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Di akhir zaman, ilmu akan hilang sedikit demi sedikit, diangkat oleh Allah Ta'ala, sehinggalah nanti setelah ilmu itu tiada, akan
berbanyak, wa yaksaru fihil jahal wa yazharu fihil jahal, akan berkembang biaklah kejahilan demi kejahilan. Ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala sedikit demi sedikit, dan setelah ilmu itu tiada, tinggal orang-orang jahil, dan akan meratai orang jahil semakin banyak dan semakin banyak. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan cara menghilangkannya daripada dada hafazan para alim ulama, tidak, tetapi innallah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ahu min qalbil ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu di akhir zaman itu bagaimana? Ialah dengan cara mematikan para alim ulama. Sedikit demi sedikit ulama pergi meninggalkan kita, dan ulama-ulama yang pergi ini tiada gantinya. Walaupun kita kata lahir lagi ustaz-ustaz, lahir lagi graduan-graduan ulama-ulama yang baru, tapi ulama yang ada tidak boleh menandingi kehebatan ulama-ulama yang telah pergi, ulama-ulama yang terdahulu. Jadi ulama yang ada tak boleh menggantikan ulama-ulama yang terdahulu. Dan Nabi mengatakan sedikit demi sedikit ulama dimatikan oleh Allah Ta'ala, hatta idza lam yabqa aliman ittakhazan nas ru'usan juhala. Nabi ingatkan kepada kita, sehinggalah nanti sampai satu tahap, satu ketika ulama sudah tiada, nak mendapati ulama terlalu susah. Akhirnya masyarakat hidup dalam kejahilan, dan akhirnya masyarakat yang jahil ini mereka akan mengangkat ketua-ketua, pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang jahil. Sebab orang jahil dia tak akan angkat orang yang pandai. Sama para alim ulama mengatakan, contoh kumpulan-kumpulan yang jahat ataupun kumpulan-kumpulan perompak ataupun gangster yang ada, mereka akan melantik ketua daripada kumpulan yang paling hebat. Kumpulan perompak pasti akan melantik ketua kumpulan itu, iaitu ketua dia mestilah yang paling mahir dalam isu rompakan. Tak mungkin dia akan lantik daripada imam ataupun pelajar-pelajar tahfiz ataupun orang soleh, para alim ulama, takkan. Sebab takkan mampu mereka nak uruskan persatuan mereka, kumpulan mereka. Jika dia lantik orang yang baik, hancurlah usaha mereka yang mereka lakukan. Sebab itu mereka akan lantik yang paling jahat ataupun yang paling mahir di kalangan mereka. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, setelah ketiadaan ulama, masyarakat hidup dalam kejahilan. Akhirnya masyarakat yang jahil akan mengangkat ketua-ketua, pemimpin di kalangan mereka daripada kalangan orang yang jahil. Imam Hafiz Ibn Hajar mengatakan, pada ketika itu bukanlah tiada ulama, ulama masih ada, tetapi ulama sudah tidak diambil peduli. Pada ketika itu mereka yang jahil lebih mendepani, dan pada ketika itu orang-orang jahil ini yang akan diangkat oleh kumpulan, sebab masyarakat telah hidup dalam keadaan jahil pada ketika itu. Dan Nabi mengatakan fasu'ilu fa'aftau bighairil ilmin. Akhirnya masyarakat pergi bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang mereka angkat tanpa ilmu itu, dan bertanyakan tentang hal ehwal duniawi, tentang hal ehwal kehidupan, tentang agama, urusan agama. Maka ketua-ketua itu tadi akan mengeluarkan fatwa-fatwa bighairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu. Maka Nabi ingatkan kepada kita, pada ketika itu mereka akan hidup dalam kesesatan dan akan menyesatkan lagi orang yang ramai. Akhirnya hidup dalam kesesatan, maka akan berlakulah fitnah demi fitnah, kerosakan demi kerosakan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, yang paling utama adalah kamu mesti kena ada ilmu dalam diri kamu, barulah kamu boleh mengukur mana yang baik, mana yang salah, dan kemudian kamu boleh buat pilihan-pilihan yang tepat. Kamu akan mengangkat ketua-ketua pemimpin di kalangan orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang yang benar-benar dikehendaki oleh Allah. Dan pernah dalam sebuah hadis daripada Jabir ibn Abdullah, Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah, yang mana Jabir menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ada menceritakan tentang bagaimana satu ketika dia bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara buruk yang bakal terjadi. Dan juga Huzaifah Al-Yaman juga ada menceritakan tentang hadis ini. Huzaifah mengatakan, kana nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Semua orang yang bertemu dengan Rasulullah, mereka akan bertanyakan tentang kebaikan-kebaikan yang perlu dilakukan
lakukan. Tetapi Huzaifah al-Yaman mengatakan wa kuntu as'aluhu an-syar makhafata an yudrikani, tetapi aku bertanya kepada Rasulullah sebaliknya tentang perkara yang buruk supaya dapat aku berhati-hati dengan perkara tersebut. Bukan amal-amal soleh saja, tetapi perkara buruk juga dia tanyakan kepada Rasulullah. Dan dia bertanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu kita hidup dalam keadaan jahiliyah, kita hidup tanpa pedoman, terumbang-ambing, tak ada kebaikan, hidup dalam kezaliman, penindasan demi kekejaman, dan tak ada langsung nur Islam itu. Kita hidup dalam keadaan yang kacau bilau. Kemudian Allah mengutuskan Rasul, dan alhamdulillah pada ketika ini kita hidup dalam keadaan aman damai dipimpin oleh Rasul sendiri. Dan kemudian Huzaifah al-Yaman bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da hazal khair asyar, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan Islam yang telah berjaya menguasai pada satu ketika dahulu, akan ada lagi datang zaman kerosakan, maksudnya datang zaman seperti zaman jahilah terdahulu? Nabi mengatakan na'am. Dan kemudian Huzaifah tanya, faqultu hal ba'da zalika syarr min khair, setelah zaman kerosakan, kehancuran itu, adakah masih lagi akan datang kebaikan? Sebab pada ketika itu Rasul sudah tak ada, dan Nabi mengatakan pada ketika itu na'am, ya, akan ada datang kebaikan lagi setelah zaman kehancuran. Kita lihat lepas zaman Rasulullah, pernah umat Islam melalui fasa-fasa kehancuran. Bagaimana datang zaman-zaman Tatar, bagaimana zaman Andalusia, bagaimana zaman Bani daripada Syiah, pernah Qurmuti yang pernah menguasai satu ketika di tanah Hijaz ataupun di bumi Arab, dan mereka menghancurkan umat Islam, dan kehancuran umat Islam pernah terjadi satu ketika. Dan kemudian Huzaifah al-Yaman tanya, apakah lepas kehancuran itu akan ada lagi kebaikan? Nabi mengatakan na'am wa fihi dukhan, ya, di sana ada lagi zaman kebaikan, tetapi pada ketika itu kamu akan dapati kesamaran di dalam kebaikan tersebut. Dan Huzaifah bertanya, wa madukhnu ya Rasulullah, kesamaran yang bagaimana wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Di sana kamu akan dapati beberapa kumpulan, mereka akan melakukan amalan-amalan yang mana amalan yang mereka lakukan itu bukan daripadaku, dan mereka membawa petunjuk-petunjuk, dan petunjuk itu bukan daripadaku. Ta'rifu minhum wa tunkir, kamu kenali beberapa amalan yang mereka lakukan itu songsang, tetapi di sana ada beberapa amalan yang kamu tak pasti amalan itu benar ataupun salah. Dan kemudian Huzaifah bertanyakan lagi, hal ba'da zikal khair asyar, masih adakah lagi kebaikan setelah keburukan yang terjadi, ataupun masih adakah lagi kebaikan setelah keburukan itu terjadi? Nabi mengatakan, ya, di sana kamu akan dapati ramai di kalangan du'at ala abwabi jahannam. Nabi mengatakan ramai mereka yang mengajak orang ramai untuk terjun masuk ke dalam api neraka. Mereka menjadi juru bicara kepada umat, tetapi mengajak mereka kepada ke dalam neraka. Dan Huzaifah pun bertanya kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang perihal mereka. Nabi mengatakan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatiha, mereka adalah di antara kami juga, di antara kita juga, bertutur kata sama seperti kita, kulit mereka sama juga dengan kulit kita. Dan kemudian Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika zaman itu terjadi, apa yang perlu kami lakukan? Kalau kami hidup ketika zaman itu, zaman yang berkecamuk, kami dah tak boleh beza mana yang benar, mana yang salah, apa yang perlu kami lakukan pada ketika itu? Nabi ingatkan kepada Huzaifah, talzam jama'atul muslimin wa imamahum, kamu kena mengikuti kumpulan terbesar daripada umat Islam, jemaah umat Islam yang terbesar daripada umat Islam, kamu mesti kena mengikut jamaah, dan jangan kamu keluar daripada jamaah tersebut, dan ikutlah kepimpinan yang ada di dalam jamaah tersebut. Faqultu fa illam takun lahum jamaah wala imam, dan dia bertanya kepada Rasulullah, kalaulah sekiranya wahai Rasulullah pada ketika itu sudah tak ada dah kumpulan majoriti daripada umat Islam, tak ada dah umat Islam semua berpecah, dan tak ada dah ketua pada ketika itu, Nabi ingatkan kepada kita, fa'tazil tilkal firaka kullah, tinggalkan semua kumpulan-kumpulan tersebut, walau anta udda ala asli syajaratin hatta yudrikukal maut wa anta ala zalik, dan tinggalkan semua kumpulan tersebut, pergilah kamu beruzlah bersendirian, duduklah
di atas bukit, dan hatta walaupun kamu terpaksa makan daun kayu dan duduklah dalam keadaan gitu sehinggalah kamu bertemu dengan Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebab itu kita ingatkan, Nabi ingatkan kepada kita yang mana datang zaman fitnah-fitnah sehinggakan sampai satu ketika kita tak boleh nak bezakan mana yang benar, mana yang salah, dan paling Nabi tekankan kepada kita mesti kena ada ilmu dan ikut kumpulan yang paling besar daripada ahli sunnah wal jamaah, kumpulan yang paling besar di kalangan umat Islam. InsyaAllah kita akan berjaya sebab kumpulan yang besar daripada umat Islam ini tidak akan pernah sesat kesatuannya, sebab Nabi pernah ingatkan kepada kita, yadullah ma'al jamaah faman syazza syazza ilan nar. Nabi ingatkan kepada kita Allah sentiasa bersama dengan kumpulan terbesar di kalangan umat Islam. Siapa yang mengingkari keluar daripada jamaah itu, dia seakan-akannya keluar menuju ke jalan neraka wal iyazubillah. Jadi insya-Allah kita bagi laluan dahulu kepada azan, kemudian insya-Allah kita sambung sedikit sahaja lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan salat fardu isya secara berjemaah insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, insya-Allah kita sambung sikit saja lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan solat fardu isya secara berjemaah. Yang mana kita telah ingatkan sebentar tadi berkenaan dengan hadis-hadis yang mana Rasulullah ceritakan kepada kita akan berlaku fitnah-fitnah yang dahsyat di akhir zaman, sehinggakan kita bagaikan teraba-raba di malam gelap yang gelita, tak tahu mana yang baik, tak tahu yang mana yang salah. Sehinggakan Nabi pernah bagi gambaran kepada kita bagaimana fitnah itu terjadi. Nabi mengatakan sayati 'alan nas sanawat khadda', akan datang nanti satu ketika setelah hampir terjadinya kiamat, yang mana kamu akan lalui tahun-tahun dalam kehidupan kamu. Pada ketika itu kamu akan dapati tahun itu khadda'at, iaitu tahun penipuan, tahun pendustaan, tahun yang berlaku penipuan yang sangat dahsyat. Begitu dahsyat penipuan-penipuan yang ada di zaman itu sehingga Nabi memberi gambaran yusaddiqu fihal kazib, seorang yang penipu pada ketika itu dianggap orang yang benar.
Begitu terlalu kita tak kenal mana yang betul, mana yang salah. Seorang yang penipu dianggap sebagai orang yang benar, wa yukazzibu fiha sadiq. Adapun orang yang benar, orang yang jujur, orang yang baik, tetapi dianggap sebagai pendusta pada ketika itu, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Dan orang yang jujur pada ketika itu dianggap sebagai pengkhianat. Sebaliknya, pengkhianat pula dijulang sebagai pejuang. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, zaman yang fitnah sangat dahsyat, dan Nabi sebut satu perkataan yang pada ketika itu Nabi mengatakan wayantiqu fiha ruwaibidah. Pada ketika itu akan zahir satu kumpulan yang Nabi sebut sebagai ruwaibidah. Ruwaibidah ni apa? Para sahabat tanya, wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Apakah ruwaibidah ini? Nabi mengatakan rajulun tafah yatakallamuna fi amrin ammah. Kamu akan dapati pada ketika itu seorang lelaki yang tiada moral, seorang lelaki yang keji, seorang lelaki yang buruk akhlak, tetapi dialah yang terkedepan membicarakan tentang menjadi juru cakap kepada masyarakat. Yatakallamuna fi amril ammah. Dialah yang membicarakan tentang keperluan kehidupan masyarakat yang ada pada ketika itu, sedangkan dia sendiri adalah seorang yang keji. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan rajulun tafah ni apa? Iaitu orang yang bodoh, orang yang keji, bercakap berkaitan perkara-perkara umum, sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut, tetapi masih lagi ingin bercakap, masih lagi ingin mengambil perhatian orang ramai. Wal-iyazubillah. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Ibn Majah dan Al-Hakim. Jadi Nabi sebut dengan jelas gambaran yang Nabi berikan akhir zaman nanti. Wallahu alam, sama ada zaman kita ataupun zaman yang lagi akan datang, tetapi realiti apa yang Nabi sebut, kita akan hidup dalam keadaan yang gelap gelita, tak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan sehinggakan kita mengangkat orang-orang yang jahat menjadi ketua-ketua yang memimpin kita, sedangkan orang-orang yang baik kita anggap sebagai pengkhianat. Wal-iyazubillah. Wallahu alam tahun bila ataupun zaman bila perkara tersebut terjadi, tetapi Nabi sangat ingatkan kepada kita pada ketika itu yang paling utama mesti kena ada ilmu dan mesti kena ikut jemaah yang terbesar di kalangan umat Islam. Sebab apa? Jemaah yang terbesar di kalangan umat Islam tidak akan terpesong pandangan mereka, yang mana Allah jamin yadullah ma'al jamaah. Nabi pun ingatkan kepada kita al-jamaah rahmah wal furqah azab. Kesatuan umat Islam akan mengundang rahmat Allah Ta'ala. Dan yang paling utama pada ketika itu, Nabi sentiasa ingatkan kepada kita supaya yang paling utama jaga diri kita terlebih dahulu, kemudian jaga keluarga kita, kemudian baru kita lihat tentang masyarakat yang ada. Jaga diri kita yang paling utama. Itulah yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kamu terlebih dahulu bersama dengan ahli keluarga kamu daripada terus menjadi bahan bakaran api neraka. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita doa yang sentiasa Nabi ulangi. Nabi sentiasa membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati seseorang, tetapkanlah jiwa kami, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu yang benar, wahai Allah. Kita mohon kepada Allah, sebab kerana hati ini adalah urusan Allah Ta'ala. Takut kadang kita ilmu banyak pun, kita orang hebat pun, tetapi Allah nak bolakkan, nak terbalikkan hati kita, bila-bila masa sahaja boleh Allah terbalikkan. Wal-iyazubillah. Jadi kita mohon kepada Allah dengan sebenar-benar mohon supaya Allah melindungi diri kita, melindungi saudara kita, melindungi keluarga kita daripada jatuh dalam fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Kita dengar berita-berita, tidak ada akhbar pada ketika ini, budak kecil umur 9 tahun pun dah boleh ambil tindakan pisau mengelar adiknya sendiri, sanggup hendak membunuh adiknya sendiri. Dan berita di luar negara, kita dengar anak masih umur 13 tahun boleh potong kawan dia, dia potong kerat-kerat kawan dia, dia makan daging kawan dia sendiri. Di Mesir terjadi beberapa hari yang lalu, disebabkan pengaruh-pengaruh fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Wal-iyazubillah. Kita minta berlindung daripada fitnah-fitnah yang dahsyat, dan semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus melakukan amal soleh, untuk terus buat perkara-perkara yang baik, dan
terus menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dan memberi kekuatan kepada umat muslim seluruh dunia supaya bangkit melakukan sesuatu kebaikan. Semoga Allah memberi kejayaan kepada kita, kejayaan kepada semua kejayaan di dunia dan kejayaan di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi rasanya cukup sekadar itu dahulu. Mana yang baik datang daripada Allah. Semoga Allah terima segala kebaikan kita. Semoga dapat kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Adapun yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.